Okey, kita nak kongsikan sikit salah satu kita punya marketing plan lah yang kita biasa buat dengan pemaju-pemaju hartanah ni, di mana biasanya kalau macam sebelum kita start mula untuk runkan kempen marketing untuk pemaju, jadi kita memang akan buat study dulu apa tentang projek tu punya profile semua. Lepas tu kita akan tengok target market, audience dia macam mana dengan demografik kawasan. Selain itu juga kita akan identify apakah kluster audience yang sesuai dengan projek yang pemaju tawarkan. Jadi daripada situ baru kita akan tengok juga apa finding kita yang katalah sebelum ni punya pemaju dah buat dia punya campaign marketing. Daripada situ kita akan propose kita punya marketing strategy, dan marketing strategy ni biasanya kita akan come out dengan digital marketing plan lah, sama ada menggunakan social media yang berbayar ataupun organik. Dan at the same time juga, kalau nak kita bantu daripada segi offline strategy ataupun community engagement pun kita akan buat. Tapi biasanya pemaju akan selalu struggle daripada segi digital marketing. Dan daripada situ juga kita akan draft 3-month execution timeline. Apa yang kita akan buat bersama dengan tim pemaju supaya boleh bantu anda punya sales and marketing department untuk improvekan daripada segi brand awareness, daripada segi lead generation dan juga closing rate lah. So inilah kita punya contoh lah apa yang kita akan buat. Dan selepas 3 bulan, of course kita punya expectation adalah kita nak anda dapat massive online exposure di pelbagai platform social media. And then pada masa yang sejumpa, bila dah banyak orang kenal anda punya projek, anda punya brand, so kita akan bantu anda untuk generate high volume leads, sama ada menggunakan paid marketing ataupun organic. Selain juga yang datang tengok anda punya projek ni semua mesti akan kita nak yang berkualiti, yang betul-betul berminat nak beli rumah. So ini benda yang kita akan improve. At the same time juga kita akan boostkan anda punya company ataupun anda punya syarikat dalam social media. Sama ada kalau anda ada buat live ke apa ke, kita akan guide lah bersama-sama. At the same time, semua ni sebenarnya adalah untuk bantu anda punya syarikat ataupun anda sebagai pemaju untuk dapatkan jualan. So ini yang kita akan offer kepada kita punya klien lah. Jadi inilah sedikit contoh kita punya projection. Alright, benda ni kita akan share. Bila kita buat consultation, kita akan share. Jadi boleh hubungi kita untuk dapatkan sesi consultation.